Bolehkah seorang isteri atau suami menceritakan rahsia orang lain kepada isterinya atau suami dengan niat berkongsi? Bini dia dengar keburukan jiran dia, kawan-kawan dia, bini dia cerita ke laki dia di rumah, belang-belang buah atas katil, faham lagi? Cerita buruk-buruk jiran. Bukan tujuan nak suruh siapa ke orang lain, nak berkongsi. Sharing is caring, faham? Tanda kasih sayang suami isteri, faham? Boleh tak? Boleh dosa laki bini, faham lagi? Faham lagi? Tak boleh. Buruk orang tak boleh sampai ke siapa-siapa. Kena tutup. Nabi suruh tutup. Kalau kita jadi suami, kita kena marah. Jangan cerita uduh-uduh orang saya. Jangan cerita ke orang. Saya pun jangan. Awak ada tahu uduh orang, simpan. Tak boleh. Kita orang Islam kata gitu. Faham?